Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat laksa lemak Kelantan yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula kita rebus ikan dahulu. Sediakan 1 kilo ikan sardin atau ikan selayang. Dalam kuali satukan ikan bersama-sama dengan air secukupnya, 2 asam keping dan 1 sudu kecil garam halus. Rebus ikan ni sehingga masak. Bila ikan dah masak, biarkan ikan sejuk dan asingkan isi ikan dari tulang. Seterusnya, kisar halus 7 ulas bawang merah, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 sudu besar lada hitam dan air. Seterusnya, kisar halus isi ikan dengan menggunakan air rebusan ikan tadi. Kisarkan juga tulang ikan dengan menggunakan air rebusan ikan dan tapis dengan menggunakan penapis halus supaya tiada tulang ikan yang masih terasa dalam kuah laksa nanti. Untuk membuat kuah laksa lemak dalam periuk, satukan semua bahan-bahan kisar tadi bersama-sama dengan isi ikan kisar, air kisaran tulang ikan, 3 asam keping dan masak bahan-bahan ni sehingga air agak kering. Seterusnya, masukkan 2 kotak kecil santan bersama-sama dengan air secukupnya, gula, garam, ajino dan kacau sebati. Masak sehingga kuah mendidih sambil sentiasa dikacau. Kuah laksa lemak dan kuah laksam adalah kuah yang sama. Jika dah cukup rasa masam, boleh keluarkan asam keping dari dalam kuah. Sebelum tutupkan api, pastikan kuah laksa cukup rasanya. Saya akan biarkan kuah laksa sejuk sedikit dan saya akan kisar supaya kuah laksa saya lebih halus. Jika suka kuah laksa yang masih ada tekstur ikan yang kasar seperti dalam video, tidak perlu kisar lagi. Seterusnya, kita sediakan sambal cilinya pula. Kisarkan 4 biji cili merah besar, 10 biji cili padi, sedikit belacan, garam, gula dan cuka secukupnya. Jika nak sambal cili yang betul-betul pedas, tak perlu tambahkan cili besar merah. Untuk laksa, saya guna laksa seperti dalam video. Cara penyediaannya boleh rujuk arahan di belakang pek laksa. Untuk resepi ni, saya menggunakan 3 pek laksa. Untuk ulam-ulamannya, saya sediakan hirisan daun kesum, tauge, hirisan timun, hirisan kobis, hirisan kacang panjang dan hirisan bunga kantan. Dalam mangkuk, satukan laksa bersama-sama dengan ulam-ulamannya. Kuah laksa, limau kasturi jika suka dan sambal cili. Alhamdulillah, laksa lemak Kelantan kita dah siap. Jangan lupa mencuba resepi ni, boleh makan bersama keluarga atau jadikan antara menu rumah terbuka anda. Okeylah, kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.